Konflik yang melanda Sudan sejak April 2023 telah bertukar menjadi perang saudara, mengubah negara itu menjadi salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan yang besar di dunia. Pertempuran yang pada awalnya hanya perebutan kuasa antara dua faksi tentera, kini melibatkan negara luar, memusnahkan bandar-bandar besar dan memaksa jutaan rakyat hidup dalam kelaparan dan pengungsian. Perang bermula pada 15 April 2023 apabila pertempuran meletus di Khartoum antara Angkatan Bersenjata Sudan SAF yang dipimpin oleh Jeneral Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan sokongan pantas RSF yang diketuai oleh Jeneral Mohamed Hamdan Dagalo atau lebih dikenali sebagai Hemeti. Kedua-dua pihak saling menuduh satu sama lain sebagai pencetus letupan dan serangan pertama. Konflik yang pada mulanya mengenai perebutan kuasa itu kemudian meluas menjadi perang saudara di seluruh negara. Emiria Arab Bersatu, UAE, dituduh membekalkan senjata kepada RSF, walaupun kerajaan UAE menafikan dakwaan tersebut. Sejak merdeka pada 1956, perang saudara yang berlangsung sejak 1983 berakhir dengan pemisahan Selatan Sudan yang merdeka pada 2011. Laporan 2024 daripada Institut Itali untuk Kajian Politik Antarabangsa ISPI menyatakan bahawa perebutan emas Sudan adalah pemangkin sebahagian daripada perang tersebut. Masyarakat di seluruh dunia kini sedang bersolidariti pada nasib rakyat Sudan dan menggesa peperangan ditamatkan.